Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siri seterusnya, kita akan bina laporan ringkas PDF. Okey, cikgu pergi pada automation. Okay, cikgu ambil new board. Okay, new board ni, so cikgu labelkan dia sebagai minit curai. Event name ni minit curai. Event source ni, cikgu boleh ambil app. Table, cikgu ambil table minit curai. Okey. Kemudian cikgu klik tambah. Cikgu labelkan lagi sebagai minit curai. New task tu. Custom task, cikgu pergi dekat setting sebelah sini. Ambil create a new file. Okey, PDF. Okey, dekat sini template. Kita view dulu template. Okey, template ni cikgu boleh edit lah. Okey, so cikgu edit. Letak kat tengah-tengah. So, kita boleh label laporan curai. Okey. Ataupun cikgu nak masukkan logo. Contoh logo sekolah ke, ikut kita masukkan logo sekolah lah kan. Okey, so ini rapat sangat. So, kita boleh edit lah. Boleh comel. Okey, so tapak ni kita biarkan dulu. Kita pergi semula kita punya automation. Okay, sebelum cikgu save. Okay. So lepas cikgu dah play template, cikgu scroll down. Final prefix ni, okay, cikgu klik. Cikgu tulis, cikgu tik perkara. Perkara tu maksudnya nanti dalam kita punya folder laporan, kita punya tajuk lah. Perkara dan kadang-kadang kalau kita kena letak kadang-kadang bengkel kita tu perkara yang sama kan. Kalau boleh biar kita letak satu lagi ID. Kadang-kadang tajuk yang sama, ID yang berbeza-beza. So kalau kita letak perkara je, nanti bila cikgu nak jana tu dia akan keluar error lah, sebab ada dua perkara yang sama. So cikgu letak perkara dan ID. Okey. Save. Okey, yang ni attachment orientation portrait. Attachment page size A4. Okey, save. Okey. Sekarang cikgu pergi dekat bahagian data. Cikgu pergi dekat minit curai, view column. Pergi pada bahagian PDF. Pastikan PDF dalam bentuk file. Kemudian kita masukkan sedikit formula pada PDF ni. Nanti cikgu boleh kongsikan lah dekat ruangan description. Okey, cikgu type concatenate. Laporan PDF ni mesti sama dengan kita punya tajuk folder. Supaya bila kita jana nanti, PDF tu semua laporan berada dalam folder laporan PDF. So, laporan PDF, cikgu letakkan, dia akan bina kita satu lagi folder file. Okey, yang ni cikgu copy kita punya perkara dan ID. Okey, so cikgu besarkan kejap supaya cikgu nampak. So cikgu boleh tengok dia punya formula. Okey, kemudian kita klik save. Okey, selesai. Sekarang kita cuba buat pengisian.
minit curai. Mesyuarat. Taklimat penantaran. PBD contoh. Bulan dalam hebat Fatimah. Contoh kita dari mula. Anjuran PBD. Contoh isu type dia tindakan perlu diberi taklimat sekolah. Contohnya limbaan. Okey, gambar. Kita ambil satu gambar. Open. Save. Okey, cuba kita tengok dekat folder laporan. Okey. So, kita akan ada satu folder file kat sini. Kita refresh tadi. Sudah kami ambil masa sikit lah untuk dia jana. Okey, kita klik file. Akan ada tadi taklimat penantaran ni kan, PBD kan. Saya klik. Tu. So, adalah kita punya laporan. So, kita dapat menghasilkan ini yang paling mudah lah, yang paling ringkas. Sebenarnya yang dibentuk ni kita boleh susun lah. Kita susun dalam bentuk jadual. So, lagi cantik lah kita punya susunan. So, itu saja perkongsian cikgu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.